Hai, Assalamualaikum. Apa khabar kesayangan Bonda Cinta? Moga yang sihat terus sihat, yang sakit Bonda Cinta doakan semoga cepat sembuh. Hari ini Bonda Cinta nak bagi satu lagi petua untuk hancurkan batu karang dalam buah pinggang dan hempedu. Okey, ini sekadar ikhtiar. Bonda bagi banyak petua. Ada banyak petua di playlist. Boleh cari yang sesuai untuk anda. Okey? Okey, sediakan dalam segenggam barli, kita rebus. Okey, rebus barli sampai kembang dengan 3 atau 4 gelas air. Tambahkan gula batu sedikit. 2 biji apple hijau, nanti kita basuh bersih, potong-potong, masukkan dalam air rebusan barli tadi, ya. Inilah 2 biji apple hijau tadi yang kita hiris-hiris, basuh bersih, kulit tak payah buang pun. Kita rebus sekali. Okey, bila barli dah kembang, air dia pun dah tinggal dalam 2 gelas. Jadi kita ambil apple hijau tadi, apple hijau dengan air sebarli tu saja. Biji dia, beras dia tu tak payah ambil. Lepas tu kita kisarkan air barli tersebut dengan apple hijau yang kita rebus tadi. Kemudian bila kita dah kisar, kita kena saringkan atau tapiskan, ya. Ampas dia jangan ambil. Masa nak minum kita kena tambahkan sedikit minyak zaitun, ya. Kita nak minum tu kita tambahkan dalam 1 sudu makan minyak zaitun. Okey. Dan kita minumlah. Macam biasa baca bismillah selawat, niatkan moga mudah-mudahan jika serasi Allah bagi sembuh. Sekadar ikhtiar, jika serasi Allah bagi sembuh, insya-Allah. Okey, selamat mencuba. Bonda nak minum dulu. Okey, bye-bye. Love you all. Terima kasih sebab sentiasa support Bonda Cinta. Bye-bye. Love you all. Bye.